Saya ada seorang kawan yang suka pam susu badangnya untuk simpanan. Dia pam di pejabat, guna elektrik pejabat. Aktiviti ini sudah jadi wajib hingga mencuri masa kerja. Ada kalanya sudah habis masa kerja pun sempat lagi pam hingga paksa orang lain tunggu dia habis pam untuk kunci pejabat. Padahal boleh saja terus balik dan bagi susu anak. Bila tanya kenapa tak pam dekat rumah, katanya pam dekat pejabat jimat elektrik rumah. Pakai hukum ruatannya itu. Dia bukan bayar duit pun. Dia kata kawan dia ni suka pang susu. Orang lah, biasa orang lelaki jarang pang susu. Nak, dia ni ada mesin pang ni. Macam gepong orang jual ikan. Dia boh di kopek dia, mak masuk di api, boleh sebotol. Nak, balik wis susu kanak. Ataupun nak kerja pejabat tinggal rumah. Nak, kadang kakak anak hak besar sikit, bubuh botol tu di mulut baby dia. Faham? Jadi hukumnya harus nak pang kok pandamu dah susumu. Nak, nak pang nak minus diri ke, nak pang nak bubulan rajuk wak sekering ke, tak ada masalah. Faham? Untuk anak boleh berlaku. Cuma masalah guna harta orang ramai. Sama juga di pejabat, sama juga di masjid surau. Pergi sejik, cah apa benda, telefon. Pergi surau, nak cah telefon. Jadi sengaja menggunakan harta sabih hak orang ramai, hukumnya haram. Tak, perbuatannya haram. Tu saja, dapat dosa. Hak pejabat pun begitulah. Melainkan bolehnya kalau pejabat tu hak tok kita. Boleh. Kalau tidak, mesti dengan izin daripada majikan. Kalau majikan izin, boleh. Tapi kalau pada adatnya benda tu maknanya dibenarkan kepada staf, maka tak wajib minta izin. Contohnya staf yang nak cas bateri di pejabat, telefonnya. Adatnya biasanya pejabat tidak akan ambil tindakan kerana benda tu dikira sedikit, maka hukumnya harus. Faham tak? Sejik pesen sejik ramai kok. Lewat pergi mayang tu kok 3 telefon cah. Lewat dengung wak sembang surah siap. Nak untung dah dia. Hak jenis pagi berok surah dia. Rumah dia ada jambang tapi berok surah. Untung air dah. Untung tak payah upah pang. Faham tak? Semua ni haram berlaka-laka. Dosa free tanpa dia sedar. Nak? Hak jenis bahan pinggang sejik pakai di rumah pasal dia pengurusi, haram juga. Pengurusi bukan maknanya orang suruh ambil pinggang balik di rumah. Pengurusi ni maknanya ketua bahagian mesyuarat nak buat apa-apa sebagai wakil daripada qaryah orang ramai. Nak, jadi nak pinjam masjid, nak pinjam pinggang makuk pun walaupun pengurusi, kena minta izin juga daripada ahli jawatan kuasa semuanya. Ahli jawatan kuasa tak bersetuju, tak boleh pinjam. Faham? Datuk Imam erek bank terus basuh surau. Tak? Dah. Nak orang kapur nak kata benda lagi. Datuk Imam diri main basuh bank surau. Tok Bilal yang basuh kereta labi. Nampak tak? Bini Tok Siok mari gendang baju. Air sejik. Ini banyak berlaku dalam kampung. Wak erek trailer terus ada erek. Wak pergi sejik basuh trailer. Semua ni dia ingat dia liar. Tak, dia tak liar. Kerana dia ditakak oleh malaikat hak tulis dosa dia sebelah kiri dia. Dosa tak mau. Mati lagi kejut dia tengok. Banyaknya dia buat perkara salah dalam kehidupan. Soalan seterusnya,